Hello guys, Assalamualaikum dan selamat petang-petang guys. Petang ni aku nak melayan haruan guys. Aku dah lama betul tak mancing haruan. Jadi aku nak try lah mancing dekat spot ni. Dulu aku pernah mancing kat spot ni. Kita tengok lah ada hasil tak untuk kita hari ni main haruan guys. Aku memang dah lama sangat tak main haruan. Okay, tanpa melayang masa, jom kita mancing guys. Okay guys, aku jumpa bawa anak. Dia dekat depan ni. Tengok gaya mak dia. Tengok gaya anak ni tak berpecah tu. Rasa mak dia ada lagi. Jadi ni kita nak guna straw plastik guys. Kita try tengok dia makan ke tak. Jom kita try. Tu ada anak dia. Harap dapat mak dia. Bismillahirrahmanirrahim. First cast. Tengok gaya anak ni tak berpecah lagi ni. Tak ada gambaran guys. Ya, itu dia haruan pertama guys. Haruan pertama. Okay, mantap guys, good size. Haruan pertama ni good size. Dengan straw plastik. Straw plastik murah je, TikTok RM6. Satu pack ada 6 pieces. Okay, mantap. Kena guys.
besar guys. Itu dia. Memang good size. Kau. Tu dia guys. Good size teruk. Size teruk. Aku dapat saiz padu gila. Memang padu gila. Hari ni aku gunakan reel Shimano Zodiac, reel Shimano Kakuta Conquest. Okay. Dan ikan aku daratkan haruan gorgon guys. Ni dia, haruan gorgon. Tu dia guys. Jangan nampak dulu gambar ni. Tu haruan gorgon. Makan soprok guys. Makan soprok. Tu dia. Memang besar guys. Besar betul haruan ni. Okay. Makan soprok dalam guys. Tu tepi tu sangkut sikit je soprok. Memang besar guys. Saiz padu. Saiz ridu guys. Tengok. Nampak tu. Memang saiz padu guys. Besar. Lama aku tak kena besar ni. Bila kena kau memang mantap guys. Tu dia. Good size. Baik guys. Mantap. Ok guys, konten kita sampai di sini sajalah guys. Aku mendapatkan 2 ekor hari. Seekor curut, seekor lagi saiz kasar. Bertahan juga saiz ni. Lucut pun ada juga. Berapa ekor? 2 ekor, 3 ekor lucut itu. Cuma dapat 2 ekor je. Seekor tu memang saiz padu guys. Lama aku tak mancing haruan. Tu je lah untuk konten kita untuk petang ni. Kita jumpa lagi di next konten datang. So like, comment, share, subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.